Bromelain ni dia banyak daripada nenas tau, tapi dia banyak daripada kulit nenas. Okey, di antara kulit dan juga isi dia. Okey? Awak beli nenah MT2 tu, isi awak bagi ke saya, awak makan kulit je. Okey? Dia bagus. Sebab dia banyak enzim. Enzim dia panggil bromelain. Bromelain ni saya buat R&D, saya fermentekan dia keluarkan minyak tau. Dia keluar minyak. Dan minyak dia tu saya buat untuk crack plantar, untuk kaki apa tu? Tumi crack tu kan? Very powerful. 3 hari licin. Very nice. Dia ada kajian saintifik dia. Bromelain. Kenapa saya kata bromelain ni enzim? Awak jangan royak, oh kita ada ekstrak nenah, kita ada ekstrak nenah. Jangan. Tak ada beli. Kita royak, kita ekstrak bromelain. Apa dia bromelain? Kenapa awak ni harus cerdik? Tak? Kita jual ni kita kena cerdik. Okey? Walaupun awak bukan seorang doktor. Okey? Jangan royak, oh ekstrak kita ada ekstrak nenah. Tobat aku tak beli. Baik aku beli. Aku beli warna nenah MD3. Baik tak? Tetapi kita ada ekstrak bromelain. Ekstrak bromelain ni very powerful bromelain. Kita ekstrak dia daripada kulit nenas juga very powerful. Bagaimana bromelain ni? Dia adalah inflammatory property. Inflammatory property ni adalah inflammatory, tahu ke apa dia? Anti radang. Anti radang. Jadi dia kalau radang ni dia berbalik kepada hot problem statement tadi, kulit. Kulit. Dan yang kedua MSK. Okey, MSK musculoskeletal. Kalau ada radang kan kulit kita ni akan jadi gatal dan juga kita akan jadi sembab-sembab. Pedok. Gitu. Okey. Anti-inflammatory property dia very powerful. Okey, jadi awak boleh ambil benda tu sebagai USP awak. Okey, kita guna bromelain ni. Bromelain ni adalah enzim daripada pineapple, daripada nenah, di mana bromelain ni adalah powerful anti-inflammatory, anti radang. Mana-mana ada kulit gatal, biasa dah orang tua kulit gatal. Sebab saya kata tadi dia kulit kurang collagen lah. Apabila collagen dia kurang, kulit dia berkedut, dia kering, boleh menyebabkan kekeringan yang tinggi, boleh menyebabkan kegatalan berlaku. Okey? Jadi dia bagus. Faham tak? Bagaimana benda ni berfungsi? Bukan awak jual je. Benda ni bagaimana benda ni berfungsi dan membantu kepada penyelesaian masalah customer tu sendiri. Okay, support healthy blood circulation. Yes, by hook by crook saya kata apabila circulation kita bagus, so far alhamdulillah metabolism kita dalam keadaan yang optimum. Okay, reduce systematic inflammations. Okay, reduce systemic inflammations ni dia mengurangkan keradangan sistemik. Keradangan sistemik ni hok radang seluruh badan. Okey, neuroinflammations lah. Okey, sebagai contoh kalau you dalam radang dalam kulit. Okey, kalau radang dalam kulit ni ia menyebabkan gatal semua tisun kan. So you boleh ni lah. Okay. Dan support role recovery process. Supportive role in recovery ni untuk kalau radang ni tu untuk baguskan tisu. Kalau tisu kita rosak ke apa ke. Apabila radang berlaku gatal ke keradangan berlaku, tisu kita akan rosak. Betul. Kita akan merah radang ke. Jadi dia boleh recoverkan balik sebagai anti inflammatory dan juga anti recovery process. Recovery process ni dia akan percantikkan proses wound healing lah. Okay, penghasilan tisu baru untuk penghasilan tisu yang lebih bagus lah. Jadi merah tu tak ada. Faham? Okay, next.